Mana ni? Mana artis kau ni? Aduh, masa ni lah nak beli stokin lah apalah. Producer dah panggil dah ni dah. Okey, kena sampai dah. Ni Alo, nak sini. tengok alamat. Betul. Sini, cepat dah lambat ni. Kena tanya dia dulu. Sekarang ni bukan. Sekarang ni bagus juga. Kat Semenanjung memang kita tak popular. Kita tanya dia kenal kita tak siapa. Dia kenal tak ni? Nenek ni kenal tak? Siapa? Dia orang ni siapa? Kenal siapa ni? Siapa? Saya ingat muka je. Ingat muka nampak. Dia dalam program kat TV Sarawak ni tak tahu. Tak, jangan keluar. Rancangan apa? Rancangan program 3 Mak Dara. Maknanya dia kenal kita lah, popular lah. Okey. Alhamdulillah. Jom. Okey, sekarang ni kita nak cari kerja. Kat mana nak tempat interview? Tak payah cari kerja. Ni. Jomlah kita masuk. Producer dah tunggu. Sabar, tenang. Cepat sini kot. Kei, tunggu Kei. Takut. Apa takut apa? Takut lah lorong apa yang bawa ni. Nak pergi mana ni? Nak pergi bilik makeup. Puan cari bilik makeup lah. Tadi kan kita dah ni tak Takkanlah kami rasa sama jalan ni. 3 Mak Dara! Ya Allah! Apa khabar? Sihat? Bila sampai? Famous ni. Macam mana? Pergi mana ni? Ada. Nak tanam sekarang? Boleh. sabar. Tenang. Diam lah Odin. Odin tak bagi tahu ada news tu. Ya ke? Apa? Tengah news baru semula. Kalau macam dah cakap kat sini dah jujur. Kita keluar lah. Ada tisu tak? Ada Tisu tengok. Ini tisu. banyak sikit. Okey, banyak sikit. Jom. Letak kertas. Jom. Sambung makeup. Sorry. Kita pinjam kejap. Sini. Ya Allah, lama tak jumpa dengan Odin. Sorry. Duduk. Kena colek kata ni. Bukan kena colek. Kita nak cakap. Kita nak tanya. Kau ni kenapa? Tak payahlah cakap bisik-bisik. Kenapa? Sebab news kat sana, sini tak ada news. Dah okey dah. Lawat tak abang. Dah kat sana je. Kat sini dah okey. Oh, sini dah okey dah. Okey dah. Aduh. Kita orang ni kalau nak tunggu diam, bila orang syuting je. Minta maaf lah kan kita mengganggu pula kat TVS ni tiba-tiba pula ada baca berita. Kita. Tak pasal-pasal kita tak ada job nanti kat 3 Mak Dara. Dengar odeng-odeng sekali tak ada job kan? Tengok oding-oding kena lembu. Odeng tak apa ke tinggal tu? Kita dah bagi staff kita buat tadi. Oh, dah bagi Sekarang ni staff. apa plan Wah, kita? bos sekarang. Head of Common. Odin kan lead makeup artist kat sini. Tak bos. Ini kena touch urut. Tak payah Odin sangat, tak payah. Ni sebenarnya kau Den, kita orang ni, yelah maklumlah hari ni kan kita orang last day kat Sarawak. Dah last day ke kat Sarawak? Yelah je. Kita orang belum sempat-sempat lagi nak jalan kat Kuching ni nak cuci-cuci mata. Oh, kira nak bawa Odin pergi jalan-jalan dah ni. Odeng yang kena bawa kita. Oh, nak Odin bawa. Kita balik orang pergi jalan. Sekarang ni Odin ingat Odin orang Semenanjung, kita orang Sarawak. Tak, Odin lupa. Ingat Odin dekat sana. Odin, bawalah kedek-kedek yang Kedek kita. bagus-bagus atau kedek-kedek Oh, boleh. kita Ada- yang nak bagus-bagus kedai apa? Nak kedai apa? makan. Apa-apa je lah. Kita ada Mama Su, kek lapis Sarawak. Lepas tu kita ada pula dekat industri, dekat Carpenter Street tu macam-macam ada. Paling penting cuci mata. Cuci mata. Cuci mata. Weh, tapi cuci mata pasal apa? Pasal apa rabun dah kan nak kena pergi cuci mata? Faham lah. Jom. Jom. Tapi kira Odin busy lah dekat TVS ni Busy juga sebab kita kena manage jadual, tim-tim Odin semua tu. Hebatnya. Tapi dah kalau macam tu ceritalah macam mana Odin boleh terlibat dalam kerja kat TVS ni. Lepas tu siapa Odin sebenarnya kita kenal Odin ni makeup artist tau. Cuba cerita nama sebenar. Muhammad Salahuddin. Masya Allah. Dilahirkan 1978. Sebab apa nama tu masa tu yang di Pertuan Negeri Sarawak adalah nama Odin tu lah. Salahuddin. Jadi Odin dilahirkan pada tahun tu. So bapa Odin bagilah nama tu. Okey,
sebenarnya selain daripada makeup artist ada kerja lain kan? Sebenarnya sebagai apa? Sebagai pengacara TV. Daripada makeup artist tu, Odin lepas daripada KL tu, Odin balik kat Sarawak. Bila balik kat Sarawak tu, musim PKP tau. Jadi sebelum ditutup tu, Odin cakap, baik-baik Odin balik. Bila Odin balik, lepas tu Odin buka kedai ala-ala manja je. Buka kedai makan. Ala-ala manja? Kedai manja lah. Kalau customer tak ada rasa kan. Buka studio makeup juga. Buka kedai makan juga. Tapi PKP masa tu belum lagi lockdown tau. Boleh berniaga-berniaga menolong mak Odin masa tu. Lepas tu, dalam beberapa minggu tu terus lockdown. TVS tu panggil sebagai ketua makeup artist dekat TVS. Ketua. Ya. Masuk jadi ketua. Hello. Dalam bahasa kerajaan, Odin pegawai tahu dekat TVS. Lepas tu bila dah tu dah bukan saja jadi ketua, lepas tu belajar apa tu ada program sendiri pula tu. Betul. Lepas tu dia tengoklah Odin kuat bercakap kan, bercakap tak berhenti. Dia orang tariklah Odin untuk jadi pengacara. Odin ingat dia pengacara biasa-biasa je. Rupanya nak bagi satu program tu untuk Odin punya. Odin jadi pengacara untuk kedai kita. Kita shoot dalam 59 episod. Oh, yo. Kakak takut masa tu tau. Bila nak sampai ni, Odin? Tempat rahsia ni. Tempat rahsia ni dia jauh sikit. Jauh. Sebab dia baru. Rahsia. Dia kira dekat Petrajaya. Kita ni macam Kuala Lumpur tu Putrajaya lah. Macam gitu. Tempat kerajaan. Kita kena pergi ke seberang. Kena melalui jambatan Sarawak tu. Sejenjang penjaga gunung negeri Sarawak. Manis ada dapat dilawan. Anak ketewa turun kayangan. Satumpung putri sejenjang penjaga gunung negeri Sarawak. Manis ada dapat dilawan. Anak ketewa turut kayangan. Jom. Kita sampai dah. Ini yang surprise-nya. Cantik tak? Cantik tak? Tempat baru lah ni. Tempat baru. Odin, nak masuk. Tak boleh masuk. Jangan dekat pagar ada nanti. Betul ke? Tak ada. Tak boleh masuk. Sebab apa? Kalau nak masuk, kena ada urusan rasmi. Ini apa ni bangunan? Kita berjumpa ni, bangunan ni adalah Pusat Kompleks Satria Pertiwi. Di mana urusan-urusan rasmi, kalau ada macam menteri-menteri nak datang jumpa dengan Premier Sarawak, dekat sinilah. Dia kata kalau nak kurang, dia potong lagi seluar. Potong lagi seluar 3 separuh. Dia pendek lah seluar tu. Den. Duit tabung kita dah habis. Kita pun dah habis juga. Den. Odin. Korang sekarang. Mama sangat. Mama sangat. Hari ni kita nak beli barang kat sini, tempat beli barang. Yelah. Ada macam-macam kat sini, murah-murah tau. Nak shopping. Kat sini murah-murah. Ini apa ni? Ini nama dia India Street. India Street dia lama tau. Nak beli apa, semua ada. Jom. Baju tidur Sarawak. Baju kaftan. Kami suka. Kami kalau nak beli, mesti kami akan bawa Odin. Sebab dia orang Sarawak, jadi dia boleh tawak-tawak kat kami. Dah lupa dah kalau pakai baju. Odin, kami nak Tengok baju tidur. baju. Kami suka ni. Desain-desain Sarawak ni. Adik berapa macam ni? Tak boleh kurang lagi kah? Potong saja. Apa tu? Dia kata kalau nak kurang, dia potong lagi seluar. Potong lagi seluar 3 separuh. Dia pendek lah seluar tu. Tak baiklah. Mana lucu jugalah. Pening dah. Pening. Tolong nak beli apa ni? Tolong Syora, Kapa, KI. Tak tahu nak beli apa dah sebab semuanya kami nak. Itulah kami. Semua elok. Kami tak tahu nak beli apa dah. Cukup lah duit tabung. Cukup. KI tak bagi. Tabung. Hampa nak kisah apa? Ni kita, duit tabung kita pun dah tinggal sikit. Kita kan ada Odin. Odin ketua makeup artist. Kita Mesti punya banyak duit pada kita. Odin. Duit tabung kita dah habis. Kita pun dah habis juga. Den. Odin. Ini korang sekarang. Odin. Odin lembu patah tanduk. Kami nak kaftan je, Odin.
Dekat sini lah kita nak pergi ke sini. Ni Sarawak Craft Bazaar. Tapi kita nak pergi ke sini, Sarawak Craft Council. Jadi dekat sini ada macam-macam. Dekat sinilah mak-mak selalu datang. Kalau nak bagi gift, kalau orang melancong-melancong, orang semenanjung selalu datang, dia nak beli gift bagi dengan saudara mara, dengan kawan-kawan dekat sinilah. Murah-murah. Tapi kalau ada Oden, kita boleh dapat murah lah. Kalau free boleh tak, Oden? Free kena kerja sini lah. Ni. Ini comelnya. Ya Allah, comel. Ni. Mari kita ke ladang. Kena patuk burung saya ini. Cik Rohani. Kan? Cik Rohani. Cik Rohani ni kadang-kadang tanya je. Jasna. Dia ini macam suami kita. Masa apa? Ni, Masa apa pakai ni ni. dipakai ni? Masa keramaian, Keramaian, perkahwinan. perkahwinan. Banyak-banyak. Dating boleh, dating. Jangan. Boleh juga. Boleh juga. So, dating tu means you love each other. Hari ni kita ada aktiviti tau. Aktiviti lagi. Aktiviti yang ni lagi best. Sebab apa? Yang ni Oden tak pernah buat tapi Oden pandai. Oden buat tak tapi pernah pandai. buat tapi Oden Tak pandai. pernah buat tapi tangan ni kan tangan seni. Oh, Hello. Sentuh apa je seni. Okey. Ni kita jumpa halo kakak. Nama dia Kakak Nabila. Hai, Kenalkan. Ni tiga berdarah yang popular. Kita punya aktiviti kita apa kak? Kita nak buat pasu. Nak buat basuh. Pasu? Iya. Pasu yang tanah pokok tu ke? Pasu kita sini, kita akan buat periuk. Periuk. Oh, periuk. Oh, macam zaman-zaman dulu tu. Ya. Okey, 1, 2. Tudung periuk. Tudung periuk. Periuk. Kita nak buat periuk. Pandai menari. Seramik yang terawal di Kepulauan Borneo. Saya pegang boleh? Boleh. Bismillah. Pulau Borneo Dulu adalah Sabah, Sarawak dan Brunei. Kalimantan. Kalimantan. Tolak dengan ibu jari, tolak keluar. Jadi dia Oh, tu nak keluar. Ya. Sini boleh? Boleh, boleh. Siapa yang paling okey? Tak apa, kita tak Puan jadi. Puan Nabila kena tengok satu-satu. tengok Bagi betul-betul. nilai. Bunga telur tak Okey. kira. Sesi hari ini macam ada menunjukkan personaliti sendiri yang melihat kepada kekemasan kerja. Puan Sharifah yang dapat. Wow. Kekemasan Puan Rita. Dia sangat kreatif. Dia dari periuk tu yang saya tunjukkan sampel tu ada Dia punya tangkai handle. bunga telur tu. Dia buat pula dengan Oh, dia nak buat sama Okey. macam tu. Kaunku dia sangat kreatif di mana kesenian ada. Cuma Cuma tak apa, dia nak cakap apa. Cuma apa? dia tak buat kekemasan. Belum sempat. Macam nak buat Yelah, kekemasan? yelah. Tak ada tangan. Melawan. Dia patutnya kena ada air pelan-pelan. Tekan. Belum sempat. Ya. Ini agak Minum. Okeylah, dia lelaki. dia ada lelaki. Dia menunjukkan personaliti dia sendiri. Okey, dia kuat. Dia punya ketebalan. Oh, dia kuat. Dinding dia kuat. Wah, hebat hebat. Okey. Kalau dah macam tu, mana tempat dia punya timba? Tak siap lagi. Tak sempat tadi. Okey, terima kasih Puan Okey, Nabila. terima kasih Puan Nabila. Terima kasih banyak. Ada 3 dara sini, jenguk kita sini. Harap lain kali datang Ya. lagi. Baik. Boleh. Okey, dah paling dekat. Yes. Nanti kita datang hari-hari lepas ni. Odin kau belajar tau. Kita belajar.
Baru nak Siapa meninggal bawa ni? ni? Siapa bawa? Oden. Tak kau Oden. Oden no, cepat no, tak no, balik. no, no, no. Oh, Mana Bob. bang? Mana bang? Alah, bang. Gila. Inilah. Abang. Tapi Odin cakap mak Odin memang seorang ibu yang kuat. Mama sangat. Mama sangat. Ah. Inilah dia waterfront. Semua tahu kan? Tahu. Jadi kat sini tempat cuci mata. Aduh, amboi kat kita bukan main lagi selfie. Selfie. Nak tunjuklah tu belakang tu. Dun. Itulah Dun Sarawak. Dewan Undangan Negeri Sarawak. Okey, kita tadi dah buat apa yuk? Betul. Kan? Itu adalah salah satu seni. Betul. Okey, kita orang ni pelakon, pengacara. Awak pun pengacara. Tapi awak tak pernah berlakon? Tak pernah langsung. Tapi teringin lepas ni macam nak cuba je. Teringin. Kebetulan saya producer, dia pelakon. Wow. Ini pernah jadi juri, okey? Dia kira casting lah ni. Casting. Wow. Personality awak ni memang sesuai dengan watak ni. Jadi gangster. Wow. Saya nampak memang ciri-ciri. Gangster. Wah. Hoi. Kan aku dah cakap dah. Mana? Mana apa? Mana budak betina tu? betina Aku mana? kenal budak tu. Tadi bos suruh pergi ke hutang. Betina mana? Ya, perempuan tu kan berhutang aku. Dia tak boleh bayar hutang. Jadi korang ambil aja dia kahwin dengan aku. Takut tak? Boleh ke tidak? Bos, budak tu ada silat lah. Okeylah. Boleh lah. Boleh lah. Gaya Oden Gaya memang. dia tapi kena polish lagi. Bagi garang. Garam Tapi sebenarnya kalau situasi tu betul-betul dia memang boleh jadi. Jadi kita sekarang nak pergi mana? Kata Dah nampak bawah tu ada apa? ada apa? Tengoklah apa jentera kat bawah tu. Oh, Ha. kita nak kena naik tu ke? Nak kena naik Okey, ke? kita nak pergi satu Okey, bos. tempat. Okey, bos. Bawa kita, bos. Balik. Okey, gaya. Kita ikut kata gaya. 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 Kita kena ikut gaya, bos. Baru nak Siapa meninggal bawa ni? Siapa bawa? Oden. Tak kau Oden. Oden no, cepat no, tak balik. no. Odin bawa. Kalau Oden bawa, kita patah balik. Kena Odin bawa. Tadi kita bawa dia naik tank 300. Sekarang dia bawa kita naik. Penambang 500. Tapi sekarang ni, kita orang ni dahaga. Saus. Benar. Jangan risau. Semua Odin dah buat. Oh, dia ni baguslah. Bagus. Mari. Macam gangster ah. Apa tunggu lagi kau? Oh, macam Ah, gangster. dia Jalan kisah, gangster. okey. Jalan Gangster, gangster. konti gangster ni. Jalan gangster. Oh, Jom. macam tu ah. Oh, Mana Bob. bang? Mana bang? Alah, bang. Gila. Inilah. Kami memang dahaga. Jangan kata. Abang tak payung. Suara bang besar. Saya suka, bos. Kejap. Okey. English Tea House. Oh, ni. By the Grand Margarita. Oh, abang. Mewah. So kita nak ceritalah pasal Odin kan. Kita tengok tadi dia punya karakter. Memang meriah. Lain pada yang lain lah. Oh memang meriah lah. Memang bateri dia tak habis-habis. Tapi Odin, orang cakap lah. Dia reality life dia sebenarnya di luar dia akan ceria. Tapi bila dia seorang-seorang dia sebenarnya sunyi. Dia ada kesedihan yang dia pandai sembunyi. Cerita dia macam gini. Mula-mula jadinya perceraian antara mak dan Tak apa. Mak dan ayah. Tak apa, kita Okey. bagi time. Okey, mak dengan ayah. bila bercerai tu kita orang keluar serumah, kita keluar dengan adik-beradik dengan mak kita selai sepinggang. Allah. Tak bawa apa-apa. Tapi Odin cakap mak Odin memang seorang ibu yang kuat. Bila Odin tengok mak Odin yang kuat tu, Odin terus ambil keputusan untuk berhenti sekolah. Nak tolong mak untuk adik-adik Odin belajar. Bila Odin daripada situ, mak Odin terfikir tak ada punca rezeki. Mak Odin kerja ni tapi tak cukup. So mak Odin buka satu stol niaga. Bila meniaga tu, Odin kesian tengok mak Odin masa tu. Dia pagi-pagi subuh, dia dah keluar pergi beli-beli barang dapur. Mana Odin kena naik bas, bawa adik Odin, hantar adik Odin pergi sekolah. Mak Odin beli barang dapur, lepas tu dia pergi ke gerai
makanan stall tu. Dia siapkan semua makanan. Lepas tu mak Odin pergi kerja, Odin lepas balik hantar adik Odin sekolah, Odin balik ke kedai tu, Odin jaga kedai. Sampai mak Odin balik lunch, mak Odin datang balik kat kedai tu, mak Odin tak lunch tau. Mak Odin berjaga. Di situ Odin fikir, mak Odin tak ada masa rehat. Dia daripada pagi sampai ke malam, dia kerja. Sampai satu tu mak Odin cakap macam gini, Odin minat makeup, dia kata. Odin cakap, ya. Lepas tu Odin kata, kau ambil lah kos apa-apa makeup. Mak support, dia kata. Tak payahlah. Odin kata, kena untuk satu hari nanti, sijil mesti berguna untuk kau kalau kau dah betul-betul minat. Jadi Odin belajarlah. Mak Odin kan suruh belajar. So Odin belajar ambil kursus 6 bulan semua. Odin dapat sijil apa semua. Lepas tu ada makeup sikit-sikit pengantin semua. Lepas tu Odin pergilah. Odin cakap mak Odin dah ada sijil mak. Takkan Odin nak kat sini makeup pengantin je. Odin teringin nak jadi makeup artist. Odin cakap tu. Odin nak syuting. Odin nak makeup drama. Ada kamera semua. Odin nak set macam itu. Mak Odin cakap, okeylah kau pergi. Tapi Odin tak ada kaki masa tu. Odin kena start daripada Johor dulu. Siapa yang kenal kau dekat Johor? Dekat Johor tu Odin ada kawan. Lepas dalam masa yang sama Odin kerja kat Johor, ada ambil kos sikit-sikit lah untuk polish skill tu. Daripada Johor tu dapatlah macam 13 episod. Odin ulang-alik tau. Oh, drama. Yes, drama. Odin jadi assistant masa tu. Ulang-alik. Bila dah selalu job tu dah back to back jadi assistant, so Odin tu terus ambil keputusan pindah dekat Kuala Lumpur. Lepas tu yang keduanya Odin dapat telemovie. Odin jumpa Kak Rita. Bila Odin tahu 3 mak darah tu Kak Rita ada, Odin excited tau nak jumpa. Masa Odin jumpa Kak Rita benar-benar Odin dah susah, betul-betul susah. Memang tak ada job, tak ada duit untuk makan semua. Bila Odin jumpa Kak Rita, Odin happy. Sebab Odin rasa Odin sekarang dah stabil. Bila jumpa orang yang mula-mula susah dulu, you rasa happy tau. Faham tak? You rasa you dah berjaya. Yes. Tapi tahniahlah kita ucapkan kepada Odin. Semoga apa yang Odin lakukan ni menjadi satu inspirasi dekat orang yang menonton rancangan 3 Mak Dara ni. Apa kesusahan Odin dulu dibalas kebaikan sekarang. Contohnya kerja mencari Odin, rezeki yang mencari Odin. Masalahnya tadi kau main gangster lagi, abang siapkan makanan dek. Kan tiba-tiba abang menangis dek. Tak, bila mood sedih tu sampai dia jadi karakter pula. Alah. Tapi betul Alah, sebenarnya KE, yang come on. gangster-gangster pun kan, yang gangster-gangster pun hati tetap tetap ada tisu. sedih. Okey, jemput Jadi makan. jemput makan-makan. Ya, abang. Main kat tepi ni. Abang nak letak situ? Abang nak, Setakat ni abang boleh je. Boleh je. Okey dah. Okey, jom. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga Kak. Terima kasih banyak-banyak. Kak Syarifah Syahura, Kak Engku, Kak Rita. Terima kasih tau. Odin happy sangat diganding-ganding macam gini. InsyaAllah kalau ada rezeki tu, panggil-panggillah lagi kan. Ni episod yang terakhir 13 tapi kita nak cakap sebelum ni Odin sebenarnya banyak kita daripada episod 1 hingga 13 pengalaman kami bersama dengan selebriti yang lain, personality yang lain macam kami main pickleball, kita pergi shopping. Dekat shopping mall, kita jumpa owner supermarket. Kita buat apa lagi Macam-macam lah. Macam-macam lah. Kat sana sampailah dekat Sarawak ni. Ya, Macam-macam pengalaman kita lalui dalam tak 3 Mak mandi Dara ni. sungai dalam sungai je lagi. Lalu jembatan Sungai Sarawak ada. Ni daripada 3 Mak Dara. Thank you lah. Untuk Odin. Jadi ingatlah kami. Oh, buka boleh? Kami. Buka boleh? Tak apalah. Tak apa, buka. Kita buka lah. Tengok apa ni. Kita ada hadiah-hadiah istimewa, ada cawan. Nampak cawan? Nampak? Kita ada rempah. Rempah dari daripada Tok Tok Mak. Mak. Wah, sedap ni. Masak tak? Bagi mak. Bagi mak masak. Mak Odin mesti suka ni. Ya, popular. Bagus Tok Mak ni kan? Sebenarnya kita sedih sebab kita dah di hujung Iyalah, rancangan program Rasa 3 Mak Dara ni. Kita sangat sedih. Tapi yalah, manalah tahu kalau ada rezeki. InsyaAllah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kita semua sihat. Kita bertemukan lagi di Bumi Sarawak ni. Kali ni 13 episod kat sini. Okey, semoga kita jumpa lagi dalam rancangan 3 Mak Dara. Mak sayang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Putri sejenjang penjaga gunung negeri Sarawak.
mesti ada dapat dilawan. Anak kecewa turut kayangan. Yang tu macam Tarzan tu. Macam Tarzan. Kita yang Pisah lah 13 esok. Kita tak boleh peluk. Kita peluk 3 orang je lah. Odin peluk ni. Bye, Oden. Baik tudung. Bye, Oden. Bye, Oden. Nanti kita jumpa lagi. Bye, Mungkin bye. kalau ada season yang ketiga. Ketiga. Kita akan berjumpa lagi. Masa tu kita dah season dah. Kita dah Bye. Bye, Oden. Bye-bye. Bye. Saya dah pindah dekat sini ah. Oh, yo. Ni rumah saya dah sekarang. Bye. 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 Putri Setubong. Best juga Dah, diorang. jom. Baik. Right.